السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, yang pertamanya saya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pada sebelah petang ni dapat kita adakan kembali, bukan adakan kembali, kita adakan kelas yang terpaksa dibatalkan. Pagi tadi kelas pertama dah dibatalkan. Kerana apa dia sebenarnya? Kerananya bertembung dengan ada apa perjanjian dengan lori mengangkut barang rumah talaki. Jadinya pagi tadi dia beritahu dia boleh boleh apa selesaikan urusan tu. Jadi terlupa bila melibatkan hal-hal yang luar ataupun terkait dengan rumah talaki ni, jadi kita lupa. Rupanya pagi tadi ada kelas. Ada kelas. Kelas pula kelas ni kelas permulaan. Permulaan kelas hafaz surah Al-Mulk. Yang keduanya saya nak mengucapkan tahniah kepada hajah-hajah sekalian yang telah mendaftarkan diri untuk menghafaz suratul Mulk. Yang ketiganya berita gembira. Berita gembira apa tu? Berita gembira kerana sebelum ini bukan kelas pertama. Maknanya ini uh, kelas kedua. Dah ada orang berjaya hafaz dengan modul yang kita bangunkan. Bermula pada bulan 11 tahun lepas kalau tak salah, kita ambil pelajar bukan hampir 40 orang. Sebenarnya 40 orang, saya pun tak ingat. Puan Ju betulkan saya. Saya mention baru ni 38 orang, tak, dia 40 orang. 2 orang semuanya berjaya hafaz dengan bagus, dengan lulus. Dengan lulus makna dari sudut ingatan tu lulus, ingat semuanya kecuali 2 orang. 2 orang tu biasalah. Biasa dalam ramai-ramai tu adalah yang apa yang tercecer. Walau macam mana pun dia tidak melambangkan itu adalah satu kekurangan. Kerana apa-apa saja yang terkait dengan hafaz kitab Tuhan ni dia okey saja. Sama ada kita berjaya hafaz ikut sukatan ataupun tak ikut sukatan, tak ikut muqarrar dia, dua-duanya ada untungnya, tak ada rugi bersama Quran. Yang ruginya adalah orang yang jauh daripada Quran. Cumanya kita usaha seboleh mungkin, seboleh-bolehnya kalau 40 orang tu berjaya hafaz. Dengan syarat dia betul-betul follow kita punya modul. Itu berita gembira lah yang ketiga. Yang ke berapa pula? Yang keempat, itulah berkaitan dengan kelas kita ini. Jadi untuk menghafaz suratul Mulk, dan sebenarnya ada yang sertai kelas kita ini dia nak hafaz surah As-Sajdah. Kerana masa untuk hafaz suratul Mulk ni tak ngam dengan masa dia. Jadi dia terpaksa ambil hafaz surah As-Sajdah. Untuk makluman tuan-tuan juga, hafaz surah As-Sajdah ni adalah pelajar lama. Orang yang dah hafaz surah Al-Mulk, dah berjaya hafaz, kemudian dia nak tambah lagi surah kedua. Jadi bila masuk hafaz surah As-Sajdah, bermasuk dia dah masuk dalam grup orang yang pernah ada pengalaman hafaz suratul Mulk. Oleh kerana itu, sebelah petang ini, walaupun dia hafaz sajdah, oleh kerana dia baru, kita minta dia supaya hadir juga kelas petang ini. Yang tak dapat hadir, dia wajib tengok rakaman. Wajib tengok rakaman. Baik, yang kelima, saya nak ucapkan tahniah juga kepada hajah-hajah sekalian kerana tak ramai yang berani untuk menawarkan diri ataupun mendaftarkan diri untuk menghafaz. Dia bukan sebab isu yuran. Ada orang tak mampu yuran pun, tapi dia betul-betul nak hafaz.
Dia beritahu kepada kita kata tak apa, masuk je, jalan je. Yuran itu adalah sebagai komitmen. Kerana kalau dia buka kelas tanpa yuran, free, orang masuk tak masuk, acuh tak acuh. Hari pertama ada, hari kedua tak ada. Tapi bila beryuran ni, dia ada komitmen di situ, dia akan beri effort dia untuk kelas. Sebab apa? Sebab dia tak yakin dia tu boleh hafaz. Dia tak rasa dia ni boleh ingat Al-Quran ataupun Suratul Mulk. Jadi sebenar-benarnya dalam ramai-ramai ratus orang dalam grup tu, Allah Ta'ala pilih kita untuk termasuk sekali dalam libat hafaz Al-Quran. Al-Quran ini dia terdiri daripada 114 surah. Salah satu daripada surah Al-Quran, surah Al-Mulk. Jadi kalau kurang satu daripada 114 surah, bermakna tak komplit Al-Quran. Untuk makluman tuan-tuan, sahabat Nabi SAW ada 12,400 orang mengikut salah seorang syekh yang buat penyataan di Mesir. Dia kata, masa hayat Nabi, sahabat Nabi, maknanya orang yang sempat bertemu mata dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, maka orang itu digelar sahabat Nabi. Jadi berapakah bilangan sahabat Nabi? 12,400 orang. Berapa orang yang hafaz Quran? Kebanyaknya hafaz Quran. Tetapi bukan semua hafaz 30 juz Al-Quran. Yang hafaz 30 juz Al-Quran daripada 12,400 orang itu hanyalah lebih kurang 100 orang je. Maknanya 100 orang daripada 12,400 sahabat, mereka menghafaz komplit 30 juz Al-Quran. Yang baki lagi, mereka menghafaz surah-surah mutafarriqah. Ada yang hafaz Al-Baqarah saja. Ada yang hafaz surah Al-Baqarah, Ali Imran. Ada yang hafaz surah-surah pilihan. Ada yang hafaz As-Sajdah, Al-Mulk seumpamanya. Jadi maknanya, kita nak beritahu kat sini, poinnya maknanya orang yang bersama dengan Nabi SAW, dia ada bahagiannya dalam hafaz Quran. Tak boleh banyak, banyak. Tak boleh hafaz banyak, Ustaz, hafaz banyak. Tak boleh juga, kurangkan sikit. Kurangkan sikit. Yang penting ada bahagian. Hatta kalau tak boleh pun, hafaz surah 3 kul. Pun okey dah, daripada tak ingat langsung. Bermodalkan surah Al-Fatihah aja. Boleh juga. Tapi, miskinlah. Miskin. Kerana Allah Ta'ala jadikan Quran ni sesuatu yang payah tetapi mudah dihafaz. Saya ulang lagi sekali. Quran ni payah. Tak ada orang kata Quran ni senang. Payah. Tapi Allah Ta'ala jadikan dalam kepayahan Quran itu mudah dihafaz. Kenapa saya cakap itu? Yang pertama sekali, dari sudut bukti, real bukti. Kalau sahabat ataupun sahabat sahaja haji-haji sekian nak tahu, buku yang paling banyak dihafaz di permukaan bumi ini, bukan Bible, bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Nobel Best Prize ke apa, tak ada. Buku yang paling banyak dihafaz oleh manusia di permukaan bumi, buku apa? Buku yang namanya Kitab Tuhan. Itulah Al-Quran Al-Karim. Letak jatuh nombor 1. Hampir di seluruh negara Islam, negeri Islam, ataupun negeri yang didiami oleh orang Islam, ada sahaja di situ yang menghafaz Quran. Bukan sahaja yang hafaz tu di kalangan orang Arab, bahkan India hafaz, China pun hafaz, apalagi orang Kurdistan pun hafaz, seluruh manusia. Walaupun Quran itu turun dalam bahasa Arab, kita kata Quran tu mudahlah kalau pandai bercakap Arab. Tak, ramai orang yang bukan orang Arab, mukanya muka jauh daripada orang Arab, muka ajam, tapi hafaz Quran. Jadi maknanya apa? Betul, Quran tu payah, tetapi dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dihafaz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Al-Zikr, dan kamilah yang memeliharanya. Antara jalan yang Allah Ta'ala jadikan wasilah sebagai Quran itu terpelihara, itulah Allah Ta'ala semadikan ataupun abadikan ayat-ayat Al-Quran dalam ingatan dan dada-dada orang beriman. Itu tahniah.
Kerana Allah Ta'ala sebenarnya telah membuka ruang kepada kita untuk kita termasuk dalam satu projek. Projek apa? Projek menjaga hafazan Al-Quran. Kita ada bahagian daripadanya. Masa saya tahun 2000, tahun 1990 berapa? 97 ataupun 96, kita diraikan di Tafiz Negeri Terengganu, diraikan dengan mak ayah sekali. Dia cakap apa? Tahniah kepada mak ayah dan anak-anak yang ditawarkan masuk mengaji sini. Kerana apa? Anak-anak tuan-tuan ini termasuk dalam satu projek Tuhan. Bukan projek kerajaan negeri, bukan projek swasta, bukan projek negara, tapi projek Quran, projek Tuhan, projek Allah. Allah Ta'ala ada rancangannya, projek dia untuk menjaga Quran. Antara cara untuk menjaga Quran itulah hafaznya. Maka orang yang berjaya hafaz bermakna dia termasuk dalam projek Tuhan. Itu bisa dia. Bisanya orang hafaz Quran ini. Kemudian saya nak sebut apa tadi? Jauh bisa. Okey. Okey. Sudah tentulah orang hafaz Quran ini, dia punya fadilah dia besar. Fadilah dia hebat. Sehingga orang yang faham fadilah Quran ni, kalau dia baru perasan Quran tu hebat, fadilah dia, walaupun masa tu umur 70, dia akan ambil masa umur 70 untuk start hafaz Quran. Katalah dia hidup umur 80, baru dia tahu, baru dia jumpa molek, dia jumpa butir molek, dia faham molek bahawa Quran ni bukan sekadar untuk dibaca tapi untuk dihafaz. Bahkan Quran itu mudah dihafaz. Dia akan start hafal. Oleh kerana itu, orang yang faham keadaan itu, kita tengok di kalangan orang Arab ke, tak Arab ke, mereka mula hafaz Quran bila mereka sedar bahawa Quran itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan mudah dihafaz. Sebagai contoh. Uh, orang ni ini umur dia 60 tahun. Dia start hafaz Quran, bukan hafaz surah Al-Mulk ni. Hafaz Quran, maknanya apa? Hafaz 30 juzuk Quran ni, dan dia berjaya hafaz Quran. Dia hafaz umur berapa? Umur 14 ke tak? Umur 20 ke tidak? Dia hafaz Quran selepas dia umur 60. Orang tu جمعية القرآن بعدين في روضة في المساجد يعني. أخيرا ولدي نصحني على المدرسة اللي هي دار Ni duk cerita orang Dr. Amah dia dengan apa kat mana. Umur 60 baru start hafaz. Dan dia boleh hafaz Quran. Maknanya Al-Quran ni tak tengok umur. Tapi sudah tentulah orang hafaz Quran umur muda lebih cergah, lebih mudah daripada orang berumur. Tetapi tak ambil kira tu. Kerana Quran tu sifat dia dimudahkan oleh Allah. Mana dalil sah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tuan tanya. Demi sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dimudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Demi sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk zikir. Apa makna zikir? Hafaz. Apa makna zikir? Baca. Sebab tu antara bahasa yang mudah dibaca bahasa Arab. Walaupun tak faham mana, ramai mana orang Melayu boleh baca Quran walaupun tak faham bahasa Arab. Orang Arab pun pening. Macam mana boleh baca Quran? Tanya dia Quran Arab tak faham. Tapi Quran cair, lancar. Sebab tadilah Allah Ta'ala dah buat penegasan, demi sesungguhnya Quran itu kami mudahkan dia untuk zikir. Fahal mim muddakir. Apakah ada orang yang nak mengambil manfaat daripada Al-Quran itu sebagai zikir ataupun sebagai satu hafalan? Jadi oleh kerana itu saya ucapkan tahniah kepada hajah-hajah sekalian yang ini tahun keberapa kita berkenalan ni, barulah ada ruang dan peluang untuk menceburkan diri dalam bidang hafalan. Dan insya-Allah kena cara dia bukan saja suratul Mulk berjaya dihafaz, bahkan mungkin banyak lagi surah-surah lain sampailah khatam 30 juzuk Al-Quran insya-Allah. Sikit pengalaman. Masa tingkatan 3, saya tingkatan 3. Saya dah terlibat dengan Al-Quran ni masa darjah rendah, darjah 4 lagi dah. Dah wakil sekolah lah. Wakil sekolah, wakil negeri. Negeri pertama saya pergi kerana mewakili sekolah ni, mewakili negeri dalam bidang tilawah Quran ni, negeri Sarawak.
Itulah first time saya dapat rasa naik kapal terbang. Kerananya wakil negeri. Masa darjah 5. Start dah wakil. Nak cerita bukan cerita yang tu. Nak ceritanya adalah masa tingkatan 3, ustazah saya tanya, kata Hafaz, awak ni better masuk Mak Tahfiz lah. Mak Tahfiz kerajaan negeri bagus. Dia bawah kerajaan negeri, semuanya ditanggung semuanya. Bilik berdua lebih pada duduk lebih 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 baik daripada duduk di apa nama ni universiti lagi. Makan ditanggung. Setahun hanya diambil 30 orang saja. Tahun saya tu memang dipilih betul-betul hanya bukan 30 orang. Tahun saya hanya ambil 15 orang saja. Subhanallah. Dalam satu tahun, tahun saya tu dipilih 15 orang sahaja. Jadi Ustazah kata, better awak ni lah isi borang. Ustazah tolong, tak apa pasal dia nak recommend kita. Saya kata, Ustazah saya nak hafal macam mana? Sifil matematik itu pun saya tak mampu nak hafal. Saya tak minat hafal. Saya minat sesuatu yang betul apa nama ni menyelesaikan. Saya tak suka hafal. Saya suka faham. Jadi sifir tu ya, sifir mudah-mudah rendah tu ingatlah. Tapi kalau atas-atas tu sifir 8 tu 8, saya ada kaedah kita lah main mengguna jari ni. Matematik saya A, PMR saya A. Tapi saya tak ingat sifir. Tapi bila ditawarkan, Ustazah kata hafaz Quran lah. Saya duk rasa payah ni hafaz Quran ni. Sipir saya tak ingat. Quran ni bukan 2 helai, bukan 10 helai, 600 lebih helai nak kena hafaz. Oh, saya kata tak nak Ustaz. Saya kata tak nak Ustazah. Saya tak nak masuk tahfiz ni. Saya rasa tak mampu. Tapi Alhamdulillah takdir Allah Ta'ala macam mana hari tu saya daftar apa namanya isi borang juga di Temuduga dan saya antara markah tertinggi. Saya kata saya tak nak masuk ni. Saya pilih 2 jalan. Sama ada pergi tahfiz ataupun pergi sanawi di Sekolah Sultan Zain Abidin masa tu pengajian sanawi. Okey. Saya nak masuk yang tu. Dua-dua saya minta. Dua-dua saya dapat tetapi Mak Tahfiz ni panggil dulu apa dia. Bila dia panggil dulu saya pun pergi jugalah. Pergi nak tengok suasana. Bila masuk tu bulan Ramadan. Pelajar tahun 3, tahun 4 ni yang dah hafaz separuh, yang dah habis tu dihantar ke masjid-masjid negeri daerah Kuala Terengganu. Kita orang baru, pelajar baru ni tak hafaz apa ni, dibawa sebagai makmum. Angkut dengan bas. Daripada situlah buahnya rasa cinta dengan tahfiz Al-Quran. Bila start cinta dengan nak hafaz Quran, dan dia ada benda lagi, benda yang dia akan support kita kenapa kita jadi dimudahkan, maka Allah Ta'ala buka pintu hafaz Quran. Alhamdulillah berjaya macam orang lain juga hafaz Quran 30 juzuk Quran. Alhamdulillah ni saya perturunkan kepada anak-anak dan saya sempat mengajar di Institut Tahfiz yang saya belajar dulu. Sekarang dah jadi College Quran. Dah jadi College Al-Quran Terengganu. Ada beberapa generasi yang khatam Quran, menghafaz Quran dengan saya. Begitulah. Jadi maknanya apa? Saya nak cerita apa? Nak cerita tidak mustahil untuk hafaz Quran. Tapi nak kena ada cara dia. Caranya itu mestilah melalui orang yang memang ahlinya. Orang yang dah ada pengalaman hafaz. Jangan sekali-kali hafaz Quran dengan orang yang tak pernah hafaz. Tak apalah kita main dengar je. Awak hafaz, saya dengar. Tak jadi. Dia tak jadi. Orang nak hafaz Quran mesti dihafaz dengan penghafaz Quran juga, dengan ahli dia. Okey. Jadi tahniahlah kepada Hajah-Hajah kerana memberanikan diri walaupun sebelum ni mungkin dia rasa rok-rak ni rasa boleh ke tidak ni, boleh ke tidak ni. Jawapan dia boleh. Semua orang boleh hafaz Quran, bahkan video yang saya bacakan tadi, orang yang dah umur 60 tahun hafaz sebiji Quran, ingat khatam hafalan dia. Dan sebenarnya juga modul yang kita keluarkan ni dia adalah hasil daripada pengalaman kita. Modul tu lah siapa yang dah ada buku, kalau tak ada buku kena adakan buku. Wajib beli. Kerana hafaz Suratul Mulk kita berpandukan 100% buku modul tersebut. Okey, apa nama ni? Modul itu terlahir kerana berdasarkan pengalaman hafaz Quran, pengalaman memberi hafalan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 ke atas
dan pengalaman memberi hafalan kepada anak-anak start daripada 4 tahun, 3 tahun kita dah start beri hafalan kepada dia, dan juga pengalaman memberi hafalan kepada muallaf. Muallaf ni bukan saja tua dan baru masuk Islam. Ada umur 40, ada umur 50 masuk Islam. Ada yang Cina, ada yang India, dan mereka berjaya hafaz surah-surah pilihan. Kita bagi dia hafal surah Yasin, As-Sajdah seumpamanya. Jadi terhasillah modul yang saya namakan dengan modul apa ni? Panduan menghafaz bervideo surah-surah amalan harian, kaedah menghafaz supaya tidak mudah lupa. Dengan syarat kena follow dan berdisiplin. Jadi kaedah sudah ada. Dah proven, kaedah tu dah proven. Kita sendiri pun mengapa, anak kita pun mengapa, anak orang lain pun mengapa dengan kita, hatta muallaf pun hafal dengan kita. Tinggal lagi kita nak bawa diri macam mana. Semasa dalam keterlibatan kita dalam menghafaz, fokus suatu ilmu, apa yang perlu kita buat. Jadi kalau tak jadi juga, pada mana bukan salah ustaz, bukan salah mushaf, bukan salah modul, salah kita. Mungkin ada kurang kita kat mana. Sebab apa? Sebab orang lain berjaya je, kenapa kita tak boleh berjaya? Okey? Okey, baik. Selesai tu sebagai mukaddimah. Mukaddimah tadi tu rekah gitu. Mukaddimah tu rekah, tetapi orang yang tak ada keterlibatan dalam menghafaz Quran ni, dia tak boleh dia tak mampu untuk memberi mukaddimah seringkas itu. Kerana dia berdasarkan pengalaman. Pengalaman ni dia tak ada tulis dalam buku, dia ada daripada jenis seseorang itu. Baik, jadi apakah keperluan seorang tu untuk menghafaz? Ni poin penting. Dah Ustaz, kalau kita nak menghafal Quran ni, apa benda yang kita perlu? Dengar. Ustaz nak beritahu ni, dengar ni. Yang pertama, yang paling kita perlu adalah Allah. Allah. Yang kedua Ustaz, yang kedua Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Allah juga. Dan yang ketiga Allah juga. Ustaz nak beritahu apa? Nak beritahu, jangan ada dalam kepala kita ni kuat, boleh hafaz surah Al-Mulk. Kita tak kuat. Jangan ada di antara kita kata, oh saya ni best student sekolah dulu. Cerdik, selalu 4 flat ke apa? 4 flat ke apa? Tak pakai kat sini. Dalam hafaz Quran tak ada kaitan dengan 4 flat ke, cerdik ke, dapat anugerah dekan ke, tak pakai. Untuk hafaz Quran, kita perlukan yang pertama sekali Allah, yang kedua Allah, yang ketiga Allah. Semua hal yang terkait menghafaz Quran, kita perlukan Allah semata-mata. Kita perlukan apa? Pertolongan Allah. Allah tak tolong kita, payah kita nak hafaz. Kita perlukan apa? Kita perlukan Allah permudahkan Quran untuk kita. Allah tak permudahkan kita, payahlah kita. Kita perlukan Allah untuk apa lagi? Lapangkan masa kita. Allah Ta'ala tak lapangkan masa kita, selalu kita akan sibuk. Macam-macam benda. Sampai tak berjaya kita bukan tak ada akal yang cergas. Ada. Badan yang sihat ada. Tapi tak ada kelapangan. Nak start hafaz je awal telefon. Nak start hafaz je macam-macam. Itulah inilah. Tak ada lapang. Pasal apa? Pasal apa Allah Ta'ala tak berkenan tu. Bila tak berkenan, kita masuklah kelas tahfiz apa-apa pun, mesti sangkut. Ada je cerita dia. Kita perlukan Allah Ta'ala apa? Beri kesihatan. Beri kesihatan. Jadinya, kita dah boleh cagar dengan Tuhan. Buat cagaran, Ya Allah, aku ni nak hafaz Quran, contohnya. Saya ni kalau Quran ni nampak macam besar sangat, letaklah, Ya Allah, saya ni nak hafaz surah-surah pilihan, Ya Allah. Kamu mudahkanlah aku. Berilah dalam tempoh menghafaz surah-surah ini, diberi kesihatan yang sesuai lah. Tak nak sakit langsung, tak pernah sabar. Kita umur 70, 60. Sakit-sakit tak ada masalah. Tapi sakit-sakit yang masih lagi boleh kita menghafaz. Okay, sakit-sakit tu bagus. Kerana untuk bakar dosa-dosa kita, banyak kita hidup ni lama dah. Banyaklah dosanya. Dengan cara sakit itu, redha kita dengan sakit, Allah Ta'ala bakar dosa kita. Bila dosa kita terbakar, mudah untuk hafaz. Jadi bila kita perlukan Allah Ta'ala,
apa benda yang tak ngam dengan Allah, itulah maksiat. Maksiat, maksiat semua sekali sebut kata maksiat. Tuhan, maksiat ni apa? Sesuatu yang dilakukan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Sesuatu yang mengingkari perintah Allah dipanggil maksiat. Jangan duk fikir maksiat tu ni apa benda curi kelapa orang, tu besar sangat tu. Sekecil-kecil ni, seboleh-bolehnya dijaga. Lagi padu jagaan kita terhadap maksiat, lagi mudah hafalannya. Jadi kalau kita payah hafal, banyak lagi tu maksiat. Biasa kita duduk rumah je, Ustaz, tak pergi mana. Ada dalam kepala tu, tak redha dengan orang. Kuat sangat berkira. Tak? Hak lebih berat lagi kalau ada ambil hak orang. Kalau ada pakai hak orang, makan hak orang, tidur tempat orang, pagar rumah kita tu dipagar atas tanah orang lain, tanah kita sepatut banyak ni, kita peluah pagar kita masuk dalam tanah orang lain, hak tu hafal macam mana pun, duk kerah gitu je. Payah nak ingat. Pasal dia ambil orang lain. Maksiat tu kekal. Jadi kalau kita perlukan Allah dalam kerja murni, projek Allah ni, kita kena betul-betul lah berada dalam keadaan yang Allah Ta'ala suka kita. Kerana Quran ni bukan hak kita. Bukan hak ustaz. Bukan hak Nabi pun. Bukan hak Jibril. Quran ni kalam Tuhan. Jadi Allah Ta'ala punya milik Quran ni. Dia akan beri kepada yang dia suka. Dan dia akan tolak, dia akan cabut daripada orang yang tak dia suka. Jadi sebelum kita nak ambil hak yang Allah Ta'ala punya, pastikan kita termasuk dalam kumpulan yang Allah Ta'ala suka. Soalan dia, Tuhan suka tak kita? Cuba tanya. Allah ni suka tak kita? Tak tahu Ustaz. Masing-masing dia tahulah. Sebab banyak tahun dah ni duduk berurusan dengan Tuhan ni. Duduk berurusan dengan semayang, duduk berurusan dengan pengaduan, duduk berurusan dengan zakat, duduk berurusan dengan puasa, berurusan dengan qiyamul lail, macam-macam. Dia tahu sejauh mana hubungan dia Tuhan. Setiap orang dia tahu. Jadi dia tak nak tanyalah macam mana hubungan tu. Kalau masuk rasa macam ada apa sedap lagi, perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kelas pertama ni di awal. Katanya start bulan Mei dah ni, April kena start dah. Walaupun pagi tak ada, kita cancel, kena ada juga hari ni. Supaya ada ruang masa untuk kita ejah. Ejah apa benda yang perlu kita ejah tu lah. Barulah masuk Mei nanti, clear semuanya. Kalau ada hak orang, beri balik kalau ambil. Kalau ada buat jahat ke orang, pergi minta maaf. Kalau ada mak ayah yang kita biarkan, pergi minta maaf, layan dia balik. Pasal kita nak buat kerja molek ni. Kerja molek ni untuk kita, bukan untuk orang lain. Kerana saya percaya tuan-tuan yang mendaftarkan diri untuk hafaz Al-Mulk ni dah baca dah. Apa kelebihan Suratul Mulk? Paling besar sekali orang hafaz Suratul Mulk ni, dia buat amalan. Bukan hafaz saja. Dia hafal dan dia amal Al-Mulk ni pada setiap malam. Sebelum dia tidur dia hafal. Seperti Nabi. Nabi tak tidur melainkan Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua tu dia menjadi Al-Mani'ah, kata Nabi, sebagai pencegah daripada azab kubur. Besar fadilat dia tu. Sebenarnya setiap surah ada fadilat dia tersendiri. Ada surah yang dia beritahu tentang fadilat dia secara jelas oleh Nabi, dan ada yang tak diberitahu. Tapi secara umumnya ayat Quran, mana-mana surah ada fadilatnya sendiri. Bahkan Al-Quran tu sendiri akan memberi syafaat kepada orang yang hafaz dia. Jadi Al-Mulk adalah sebahagian daripada Quran. Sudah tentulah Al-Mulk juga berperanan memberi pertolongan, syafaat kepada orang yang mendampingi dan menghafaznya. Jadi apa kita perlu nak hafaz Quran ni? Yang pertama adalah Allah. Maksiat, tolak. Bukan tolak dulu, tolak selama-lamanya. Suatu hari Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi'. Nak beritahu, bila ada pengaduan kepada guru, maknanya apa? Hubungan dengan guru kena bagus. Hubungan dengan guru, maknanya ada masalah, cerita pada guru. Okey. Dia beritahu, dia kata, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Pada suatu hari aku cerita, mengadu kepada guruku nama Waqi' tentang beratnya ataupun buruknya hafalanku. Kerana Imam Syafi'i ini terkenal dengan orang yang jenius. Disebutkan bahawa kalau Imam Syafi'i baca buku, dia akan tutup sebelah.
Yang baca tu dia buka, yang sebelah lagi dia tutup. Pasal apa dia tutup ni? Pasal kalau dia buka, dua-dua akan masuk. Cepatnya ingatan dia. Dia tawaduk dengan ilmu, tutup sebelah, baca sebelah. Tapi hak ni satu hari ni, buka sebelah pun tak masuk-masuk ni. Dia mengadu pada guru dia, guru macam mana saya payah sangat hafaz ni, selalunya laju je. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', kalau macam tu mu kena tinggal maksiat. Bukannya Imam Waqi' tu nampak Imam Syafi'i buat maksiat. Dia tahu dah orang payah hafaz ni antara faktor utama dia adalah banyak maksiat lah. Maksiat tu banyak. Maksiat handphonenya, maksiat ngepaknya, maksiat macam-macam lah. Tu kena tinggal dah. Dan ijah ni 20 hari bulan kan. Kita nak mengapa 11 hari bulan. Ada berapa hari ni? 20 hari dan ijaz. Kalau berahi, kalau suka mengumpat, start slow-slow. Meninggal mengumpat. Tinggalkan mengumpat. Sampai 20 hari, settle, selesai. Tutup buku, mengumpat. Ijaz dah masa 20 hari ada ni. Okey. Bi'annal ilma nurun, kan ilmu ni, dia adalah milik Allah. Quran milik Allah, ilmu milik Allah. Dia bersifat dengan nur, cahaya. Dan cahaya ni tak akan diberi kepada kaki maksiat. Jadi kalau dok buat maksiat, Quran tu payah nak hafaz. Apatah lagi nak ingat. Dia hafaz satu cerita, ingat cerita yang lain. Ustaz, saya hafaz dah tapi tak ingat. Sebab dia cerita berbeza-beza. Cerita berbeza-beza, tugasan berbeza. Tugasan hafaz lain, tugasan mengingat lain. Apa yang kita hafaz, itu yang kena ada tugasan baru untuk kita ingat. Oleh kerana itu, jangan kita loba untuk hafaz banyak. Dalam masa yang sama, kita tak ada time, tak ada masa untuk mengulang. Bahaya. Ngapa-ngapa tinggal, ngapa tinggal, habis gitu je. Lepas tu nak ngapa baru pula, ataupun nak mengingat apa yang telah dihafaz, sakit. Berat sangat. Tak apa menghafaz sikit, tetapi apa yang dia hafaz tu ingat. Itu lagi bagus daripada menghafal banyak, tapi tak ingat satu ayat pun. Itu rugi. Itu bahayalah. Maksudnya sakit. Untuk kita ingat balik apa yang telah dihafaz tu payah. Okey. Yang pertama, nak kena ada Allah, hubungan dengan Allah lah. Ini kalau kita kupas ni panjang lagi ni. Saya sebut satu benda lagi. Supaya kita nampak betapa kita perlunya Tuhan. Sebenarnya kita perlu Allah pada semua perkara. Tapi kalau kebanyakan kita lupa, kita perlukan Allah Ta'ala ni pada semua perkara sebenarnya. Tapi kebanyakan kita lupa. Tapi bila masuk dalam bab hafaz Quran, jangan lupa bahawa kita perlukan Allah. Sebab apa? Kalau kita lupa Allah untuk kita dapatkan Quran, kita tak akan dapat Quran. Gitu. Kita invest lah macam mana pun, kita mengapalah di bawah akaun jenama apa, tak kisahlah. Bilik tertutup kedap, tak ada suara apa pun masuk, tak ingat. Kalau hafal pun lupa. Hafal kalam Allah Ta'ala pun lupa Allah. Berat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nak hafal Quran ni, belum. Yang pertama. Jadi, Nabi SAW, bila Jibril baca Al-Quran kepada dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun ayat yang lain, pada permulaannya Nabi tak faham konsep macam mana perlu kepada guru tu. Dia takut sebab dia sebagai seorang manusia, dia takut apa yang dibaca oleh guru tu luput daripada ingatan dia. Betul lah. Ada kekhawatiran. Dah baca ayat Quran kadang-kadang mungkin sebaris, kadang-kadang 3 baris. Takut dodang. Takut tak sempat untuk ingat. Jadi Jibril baca, Nabi ikut belakang. Allah Ta'ala tegur Nabi. La tuharrik lisanaka lita'ajala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Wahai Muhammad, jangan kamu gerakkan lidah semasa gurumu Jibril membaca Quran. Jangan. La tuharrik bihi, dengan niat supaya kamu segera mendapatkan hafalan. Jangan buat macam tu. Tapi jalannya adalah فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jalannya adalah kamu perlu kepada guru membaca untukmu. Perlu dengar bacaan guru, perlu mengambil ilmu dengan guru dengan penuh kesopanan, tak ada amal lain, tak ada perbuatan lain.
Bila selesai, fattabi' Qur'anah. Baru hafaz, baru tiru, baru copy. Maknanya kena ada guru untuk kita ambil ilmunya, untuk kita ambil hafalannya. Ya, boleh kita, mungkin kita buka Khalil Husari, Syekh Khalil Husari dalam apa namanya, dalam YouTube, dalam apa-apa. Tapi dia tidak sebagaimana guru yang ada di hadapan kita. Kita kena berada di hadapan guru, dan guru itu adalah guru yang ahli dia. Kena guru yang hafaz Quran, dan kena guru sejenis dengan kita lah. Mana orang juga, bukan komputer. Supaya di situ ada interaksinya nanti. Sebab itu, kalaulah Quran itu mudahnya diambil dengan dicampakkan dalam hati begitu saja, tak perlulah Allah Ta'ala suruh Nabi kita talaqi Quran dengan Jibril. Setiap Ramadan pula tu. Tak. Apa yang berlaku, setiap tahun talaqi Quran dengan Jibril. Menandakan Quran itu kena berguru. Jadi kalau Nabi SAW hafaz Quran, ambil Quran secara berguru, maka kita pun begitu juga lah. Lebih-lebih lagi kita ni, walaupun hafaz suratul Mulk. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa benda? Yang pertama, kita nak ada Allah. Kita perlu sangat pada Allah. Yang kedua, kita mesti kena ada guru dalam hafalan kita. Dan guru tu mesti cukup syarat lah. Guru saja kena ikhlas, dan guru tu kena ahli dalam ilmu yang nak dicurahkan tu. Kalau hafalan lah. Dia memang dah ada pengalaman hafal. Barulah dia boleh agihkan hafalan tu pada orang lain. Orang yang tak ada, dia nak bagi macam mana? Man faqida syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, dia tak memberi. Dia tak boleh, tak mampu nak memberi sebab dia tak ada. Itu nak beritahu tentang keahlian seorang itu menjadi satu kriteria yang utama dalam pengambilan suatu ilmu. Yang ketiga, kena ada pelajar. Jadi pelajar ni betul-betul pelajar lah. Dia bukan Datuk Seri. Maknanya dia datang dalam keadaan dia nak ambil sesuatu. So orang yang datang nak ambil sesuatu ni, dia humble. Walaupun dia tahu, dia lagak dia macam tak tahu. Walaupun dia berilmu, katakanlah dia ni lagi berilmu daripada guru hafalan dia. Tak apalah, dia berilmu, tapi dia tak tunjuk keilmuan dia di hadapan gurunya. Kerana guru yang dia berhadapan ni, dia nak ambil Al-Quran, hafalan. Jadi maknanya kena datang dalam keadaan tawaduk sebagai seorang pelajar. Better dia lagak tak tahu lagi bagus. Dan pelajar ni dia tak banyak bercakap. Yang bercakap ni guru. Kecuali apabila dia buka soalan. Ada nak bertanya, baru tanya. Tapi kalau tak dibuka soalan, tak dibuka soalan, jangan bertanya. Itu dah melanggar sebagai etika seorang pelajar. Pasal apa? Quran ni dia benda yang halus. Sedikit saja dia akan memberi kesan kepada hafalan kita. Sebab itu kita dengan guru Quran kita ni, lebih-lebih guru hafal Quran ni, kita tak berani cakap kona, tak kona. Suatu hari guru kita lah, guru hafal Quran kita ni, dia bagi tugasan. Dia kata, okey, minggu ni awak balik rumah kena murajaah 10 juzuk. Katakanlah begitu, 10 juzuk. Cuti katakanlah seminggu. Bagi gitu je, tak ada kena buat tanda dalam buku daftar apa, tak ada. Beritahu okey, setiap orang cuti nanti jangan lupa mulangnya murajaahnya 10 juzuk. Awak nak buat macam mana pun buatlah, tapi mesti 10 juzuk kena ulang. Okey. Mari minggu depan ustaz tanya. Okey, siapa yang tak hafal, tak murajaah 10 juzuk? Angkat tangan. Dengar-dengar saya sekali angkat tangan. Padahal kita menipu pun okey dah, dia tak tahu. Kan? Pasal apa? Tak tergamak nak menipu dalam bab Quran ni. Tak tergamak. Jadi semua kena rotan. Kena rotan sebab tidak murajaah, tidak mengulang apa yang dia hafaz. Satu kelas kena rotan. Budak-budak bila dah balik kampung, jumpa kawan-kawan dia, sepupu-sepapak dia, mana nak mengulang Quran dah, main ya. Bila dah balik mahad, rupa-rupanya terlupa ada tugasan yang tak selesai. Nak beritahu maknanya hubungan pelajar dengan guru ni, dia kena jujur. Dia tak boleh pakai main bagi alasan, tak ada alasan. Dalam bab hafaz Quran tak ada alasan. Kalau kata okey, hari Ahad minggu depan hafaz sekian-sekian. Guna masa betul-betul untuk hafaz.
Mari minggu depan kita pun akan baca hafalan kita. Jangan ada di antara kita yang kata, ustazah, ustaz, minta maaf ustaz, saya tak sempat lah Zat. Sebab orang ni, sebab orang tu, itu alasan. Kita beritahulah apa pun, tak diterima. Sebab kita duduk dalam projek Tuhan ni, projek Allah ni. Alasan apa kita nak bagi? Yang mematikan orang Allah. Lepas tu kita kata, wahai Allah yang mematikan orang, saya tak sempat. Saya tak sempat nak hafal tugasan ni. Tak kena, kan? Sebab kita masuk dalam tugasan Tuhan ni. Tugasan Tuhan ni. Kecuali memang kita dah guna sedaya upaya. Itu orang tahu lah. Kita nampak wajah orang yang memang tak beralasan. Untuk hafal Quran ni kita tahu dah. Orang ni cari alasan ataupun memang sungguh dia tak mampu. Kita tahu dah. Jadinya masuk kelas hafal ni, kalau tak boleh hafal dengan sebab kita malas ataupun kita bertangguh, guru dah tahu dah. Tak usah katalah alasan apa-apa pun tak diterima. Itu dah biasa kita dah. Dah kebiasaan kita dah berhadapan dengan pelajar yang hafaz Quran. Satu cerita. Ini betul-betul hafal Quran yang pelajar ni betul-betul ikut sistem, betul-betul jujur, taat. Dia balik daripada sekolah, dia hafaz. Satu hari kami kena hafaz 2 muka setengah, tuan-tuan. Sahaja-haja sekalian. Satu hari kami kena hafaz 2 muka setengah. Dia panggil satu maqra' ataupun satu ain. Satu hari. Seminggu ada 4 hari hafaz. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ini hafaz. Khamis ni murajaah. Jadi sehari kena hafaz 2 muka setengah. Ada seorang sahabat tu dia agak payah sikit hafaznya. Balik daripada sekolah pukul 12 hafaz, tak hafaz. Dalam kelas pun hafaz, tak ingat. Petang orang lain tidur belaka, dia hafaz. Maghrib orang lain duduk sembang, dia hafaz. Lepas isyak dia hafal, tak ingat lagi. Malam bangun pula, tak ingat juga. Jadi payah hafal nak macam mana. Jadi dia debar perut dah ni, ketar perut dah ni, nak jumpa ustaz ni. Ustaz, tak cakap banyak ustaz ni. Ustaz hafal ni dia cakap banyak, dia relax je. Kan? Marah pun tak marah. Tapi dia punya aura dia tu power. Aura dia power. Jadi pelajar ni tak berani nak masuk dalam kelas ni pasal tak ingat lagi tugasan ni. Dia buat apa? Dia pun pergi sekolah, dia pergi ke kelas, dia pergi ke tandas. Pergi tandas ni macam ada nak qadha hajat lah. Sampai dia pensan dalam tandas tu. Dia pensan. Sampai geleran dia baca, orang cari dia. Mana ni geleran dia ni tak ada lagi. Rupa-rupanya rebah pensan dalam tandas. Tapi alhamdulillah, akhirnya dia termasuk dalam pelajar cemerlang berjaya hafaz Quran, 13 juzuk Quran. Tak ada orang hafaz Quran mati, tak ada. Tak ada orang yang hafaz Quran kerana takut guru mati, tak ada. Yang adanya orang yang tak berjaya hafaz Quran kerana apa? Kerana tembar lagi. Tembar lagi. Kerana tak jujur. Kerana apa? Kerana tipu ustaz. Kerana berdendam dengan ustaz. Itu semua bawa dia tak jadi. Dalam kelas saya 15 orang, ada dua orang yang tak berjaya hafaz. 15 orang, ada 2 daripadanya. Maknanya yang berjaya hafaz 13 orang saja. Yang pertama ni dia macam agak berdendam ustaz lah. Berdendam sikit. Tak habis dia. Lalu jadi macam mana? Jadi bomber. Seorang lagi dia bagus tapi dia tak ada kemampuan. Tapi dia bagus. Ustaz selalu puji dia, bagus dia. Dia kena pukul, kena debak mana-mana pun dia baca juga, tak ada apa. Tapi bila dia tukar ke Universiti Sultan Zainal Abidin, dia jadi di antara pelajar top 10 Universiti Zainal Abidin. Jadi Quran ni kat mana-mana pun insya-Allah jadi terbaiklah. Kena jujur saja. Walaupun tak berjaya, tapi kita jujur, kita berdisiplin, insya-Allah ada bahagian dia. Jadinya kita nak hafal Quran ni, kita kena jadi pelajar atas nama pelajar. Bila pelajar ni dia tak rasa dia lebih pada guru, walaupun dia lebih sungguh, tapi dia tawaduk, dia warak. Dia tak bercakap melainkan diminta. Dia tak cerita hal dia melainkan ditanya. Kan? Ustazah saya gini, tak payah cerita. Itu semua orang tahu dah, itu pendekar semua tu. Itu pendekar punya lapuk semua tu. Itu semua alasan untuk nak beritahu dia sibuk.
Kalau sibuk jangan daftar untuk hafaz Quran. Jadi maknanya apa? Orang yang hafaz ni dia kena berdisiplin. Jangan bimbang kerana tugasan tu tak banyak. Sebab tu dia 3 bulan. Suratul Mulk ni 2 muka setengah je. Tak sampai 2 muka setengah pun. Sebab tu dia orang tu boleh hafaz. Nama 3 bulan, hafaz 3 bulan. Tapi sebelumnya berjumpa dengan guru sebenar-benar, seminggu sekali je. Itu sebulan 3 kali jumpa je. Tapi mesti on the apa, dia on the track. Dia tak boleh kita apa, kita kata kita tak boleh, tak ada. Kalau perlu hadir majlis apa, majlis khatam, majlis khitan ke apa tak apalah, tapi kena qada. Bangun malam lah. Kita kena ganti balik. Sebagaimana kita qada puasa kita tu. Dah kita curi masa hafal kita, masa murajaah kita kena tampal balik dengan ambil waktu-waktu yang lain. Kena korban. Itu barulah berbaloi dengan habuannya. Baru betul dengan orang kata apa namanya bersusah-susah dengan Quran. Kan? Okey. Jadi pelajar yang pertama ikhlas. Dia hafal Quran ni memanglah dia hafal suratul Mulk memang ikhlas lah kerana Allah Taala. Dia ingat akhirat tu ikhlas tu. Pasal apa nak hafal pun ni takut saya dalam kubur. Tu ikhlas dah. Tu masuk dalam bahagian ikhlas dah. Okey. Saya tak rasa ada di antara kita yang nak hafal suratul Mulk ni kerana nak beritahu orang saya dah hafal al-Mulk. Kalau macam tu, kalau ada rasa macam tu dalam tempoh 20 hari ni, tak? Tempoh 20 hari ni, ejah lah, ubah balik. Tak, memang hafalkan Allah Ta'ala. Takut nak jumpa Allah Ta'ala, tak ada modal. Takut dalam kubur nanti seorang diri tak ada peneman. Kan? Itu dah masuk bahagian ikhlas. Beri hak guru sepenuhnya. Kalau yang tak main menghafal baca Quran itu, kita tak cerita tentang ni. Kita tak cerita tentang beri hak guru ni. Kita tak akan cerita begini. Pasal kalau kita cerita nanti dia ingat, ustaz ni nak suruh orang hormat dia. Tak. Kita tak minta pun. Tapi dia bila masuk dalam bahagian hafal Quran, begitulah kami diingatkan. Supaya kita berjaya hafaz Quran. Dia package dia bukan hafaz saja, tapi bila nak hafaz, dia ada package dia. Awak kena selesaikan yang ni, awak kena selesaikan hak Allah, awak kena selesaikan hak guru, awak kena selesaikan hak awak sebagai seorang pelajar. Baru awak dapat apa yang awak idamkan, yang benda tu ada di sisi Allah. Lepas tu baru masuk usaha bersungguh-sungguh. Baru masuk usaha ni. Nombor berapa usaha? Akhir dah usaha ni. Jadi sebenarnya usaha kita ni tak seberapa mana. Bandingkan yang Allah Ta'ala jauh. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala beri hafalan pada dia, usaha dia sikit je. Itu Allah Ta'ala pilih. Mudah je hafal dia. Hajar-hajar sekalian. Ada kawan di antara kawan saya, dia hafal macam mana? Balik sekolah dia tidur. Dia main bola. Tahu tak masa mana dia hafal? Maghrib Isyak dia hafal. Boleh ingat 2 muka. Yang kita ni nak tercerit hafal, nak tercirit hafal. Tak ingat-ingat. Manakala Allah Ta'ala nak beri mudah, antara Maghrib Isyak tak sampai sejam dia hafal 2 muka. Ya. Kalau Allah Ta'ala, sebab tu usaha kita ni dia letak akhir sekali. Bukan bermaksud jangan usaha, tak. Allah Ta'ala beri kita qadar usaha kita. Tapi ada masa, kalau Allah Ta'ala nak beri pada kita, sikit je usaha kita, terus dapat. Tapi selalunya macam ni, orang yang tak macam mana, orang muraqabah macam mana, mungkin zikirnya power. Mungkin dia memang orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dah. Memang hari-hari dia tu duk ingat Allah aja. Duk saja bina air ingat Allah. Allah kita dah. Kita tengok berapa dah kurang dalam bank kita hari ni. Banyak duk main kad ATM tu. Fikir tu je. Ahli Tuhan ni, wali Tuhan ni dia ingat Allah je. Jadi dia banyak dimudahkan lah. Okay. Usaha, barulah usaha bersungguh-sungguh. Disiplin. Jadi jangan duk cerita lah. Kita ni pergi situ, pergi sini mengaji. Tak payah cerita. Pasal kita pun mengaji juga. Saya menadah, menadah tu. Tak perlu cerita. Memang kita pun menadah juga. Tapi bila kita nak hak orang, kita buat betul-betul. Kita buat betul-betul apa yang diminta. Supaya kita dapat apa yang kita nak. Jangan beralasan, saya tak sempat lah, gini-gini. Kalau awak nak, awak stay. Kalau awak tak nak, awak boleh pergi dan ambil apa yang awak dah keluarkan. Kita tak tagih orang untuk mari hafaz Quran. Kita iklan. Orang itu dia
willing dan dia nak sendiri. Dia nak sendiri. Dia yang ceburkan diri dia. Sekali dia dah masuk, tapi masih ada apa? Masih ada peluang lagi. Dah ustaz dah masuk dah, dia tak boleh keluar. Boleh keluar. Tak ada masalah. Kita bukan cari makan kok yuran tuan-tuan tu. Kita dah ada bisnes kita dah. Kan? Jadi boleh boleh fikir lagi dalam masa 20 hari ni. Berat ustaz? Tak berat. Jangan tengok berat tu, tengok berbaloi dia tu macam mana. Kita dapat insya-Allah dengan hafalan yang yang ikhlas, jujur, dia membantu kita di dunia dan juga di akhirat. Lebih-lebih lagi malam pertama kita singgah ke kubur. Dia datang dah. Ada hadis walaupun lemah disebutkan Quran ini akan datang dalam bentuk rupa orang yang paling kita senang. Kita tengok dia, kita akan gembira. Dia akan mendampingi kita sampai ke syurga. Itu ada hadis yang lemah. Tapi boleh kita ambil, faham kat situ bahawa Quran ini akan mendampingi penghafaznya dengan satu pendampingan yang paling setia. Kalau kita kata suami kita paling setia, kita tak. Ada masa dia tak setia. Ada masa kita mati, kita meninggalkan dia. Ataupun dia mati, dia meninggalkan kita. Tapi Quran tak pernah meninggal sahabat dia. Start kita mati tu kita akan nampak begitu setianya Quran. Dan ni tak nampak lagi pasal kita baru nak beramal. Bila dah mati nanti baru nampak, oh betul lah. Betul lah Quran tu setia. Dia akan berhujah pula depan Allah. Dia beritahu macam mana? Ya Allah, orang ni banyak mengaji. Banyak mengaji. Dia malam-malam tak tidur cepat. Dia baca Quran dulu. Jadi syafaat saya bahagian Quran ni, saya nak beri pada orang ni. Bila Quran berhujah untuk memberi bahagian syafaatnya kepada seseorang, Allah Ta'ala akan terima. Dia termasuk dalam syafaat yang diterima oleh Allah. Antara syafaat yang diterima oleh Allah, siapa dia? Syafaat Nabi, syafaat Quran, apalagi syafaat orang-orang yang saleh. Dalam surah surah apa, ayat kursi, illa man adina lahu ar-rahman wa radiya, bukan dalam surah lain, surah Taha, illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Tak ada orang dapat memberi pertolongan melainkan orang yang diizinkan oleh Allah. Antara orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat pertolongan di padang mahsyar, itulah Nabi dan orang yang saleh. Berserta amal salehnya sekali akan menolong tuannya nanti. Okey. Kemudian disiplin ni seboleh-bolehnya lah, maksudnya seboleh-bolehnya untuk hantar kita punya hafalan on point lah. Istiqamah sampai tamat. Istiqamah sampai tamat. Ataupun mungkin tuan-tuan rasa gini, nanti mungkin bila dah hafal suratul Mulk, dah nampak dah rupanya Quran ni boleh hafal. Kita pun tanam dalam diri kita, saya nak hafal sekurang-kurangnya 10 juzuk. Contohnya 10 juzuk. Lepas tu kita buat cagang, ya Allah, mohon dilanjutkan usia, ya Allah, seboleh-bolehnya sampailah khatam 15 juzuk ataupun 30 juzuk. Tapi benda tu kita nampak dah, mana sesuatu usaha yang boleh kita laksanakan. Jangan kita khayal aje, tak nampak ngapa mana pun, tapi nak cagar dengan Allah Ta'ala tu benda yang tak jelas. Gitu. Jadi kita ni kalau kita mati dalam keadaan kita hafaz dan ingat Quran, itu satu kelebihan yang besar lah. Satu kenikmatan dah. Kalau kita mati dan kita ingat Quran, itu satu kemuliaan lah. Tak ada benda lain yang lebih besar daripada itu. Kemudian malah. Biasa hafal Quran ni dia mari penyakit malah. Tuan-tuan akan berkenalan lah dengan penyakit malah. Sehingga Nabi kata malah tu adalah penyakit, kena minta berlindung. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Musuh orang hafal Quran adalah malah. Dia malah nak mengulang, dia malah nak ulang banyak. Kita nak hafal Quran ni dia kena ulang banyak. Apatah lagi nak ingat apa yang dah hafal, kena ulang banyak juga. Malah tu akan datang. Dia akan datang. Sebab tu antara orang yang hafaz dengan yang lain, dia tak sama mutu hafalan dia. Ada orang mutu hafalan ni sehingga boleh masuk majlis hafal Quran. Pasal apa? Dia ingat betul-betul. Hak ni hafal Quran juga, tapi tak boleh masuk. Kalau masuk pun kena sekat. Kena ban. Pasal apa? Tak ingat betul-betul. Terlupa je. Apa yang membezakan dia? Membezakan dia banyak menghafaz, banyak mengulang. Orang yang banyak mengulang sudah tentu dia rajin. Orang yang malah, dia tak akan banyak mengulang. Penyakit malah ni kena beringat.
Suatu masa nanti akan sampai. Oh malahnya. Tapi saya ingat orang umur 60, 70 ni dia tak ada malah dah. Pasal dia nampak depan tu berat. Orang umur 40, 60 ni payah. Dia nampak saya nak mesti hafal suratul Mulk. Rasa payah nak malah. Payah. Alasan mungkin ada lah. Tak boleh lah, tak ada lah macam-macam. Ada. Hak baru ni, hak 40 orang tu memang ada lah alasannya. Begitulah, beginilah dia cerita hak dia. Dia cerita bahagian peristiwa hak dia berlaku, side dia. Dia tak tahu cerita kita banyak lagi yang kita buat. Banyak kita buat. Tapi tak cerita orang. Jadi, tak payah cerita lah. Buat betul-betul je. 3 bulan je fokus. Jangan malas, jangan banyak alasan, jangan bertangguh. Kalau bertangguh memang tak ikut sistem lah. Tak sempat ikut sistem. Okey, selesai dah. Apa yang selesai? Ini sebagai kata fahaman awal tentang menghafaz Al-Quran. Begitu dia keadaan dia. Semua orang boleh hafaz, tapi nak kena ada faham beberapa perkara tadi lah. Okey. Kita sejam dah bercakap ni. Untuk peringkat awal, Haji cuba buka surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Buka surah Al-Mulk. Sebolehnya buka ni lah, buka buku modul kita tu. Kat situ kita dah beritahu dah cara macam mana nak mengulang, banyak mana tu, situ dah ada dah. Okey. Okey. Jadi di sambil-sambil kita kemah hubungan kita dengan Allah, kita ejah balik kita punya syakhsiyah kita, pribadi kita, kita lunas apa yang kita berhutang, apa yang kita ambil, apa-apalah yang boleh menjadikan kita jernih, kita tak berdosa ataupun kita tak dalam keadaan maksiat, kan? Tuan-tuan dah boleh start dah masuk bahagian untuk uh, mendengar banyak kali talaki suratul Mulk. Masuk dalam bahagian talaki. Sebab kalau bila masuk bulan 5 baru nak talaki, apa ni, rugi masa. Jadinya uh, ini surah Al-Mulk. Okey. Muka surah. Okey. Muka surah Al-Mulk ni, kalau Hajah tengok, kita ada sebelah dia ni QR code. QR code ni makna video bacaan. Bukan video audio, tapi video. Maknanya kena scan lah. Scan by handset yang ada internet. Selalunya dia akan minta kita tekan sesuatu. Dia akan minta kita tekan je. Bila terscan, scroll ke atas, nampak ada button, tekan. Terus dia akan bawa kepada video bacaan surah Al-Mulk. Tuan-tuan dengar dulu surah Al-Mulk ni, dengar tanpa tengok mushaf. Berapa kali? 20 kali. 20 kali. Nak dengar ke mana tu, Ustaz? Nak dengar sehari 2 kali ke, sehari 3 kali, tak kisah. Ataupun nak dengar sehari tu 20 kali terus, boleh. Tapi dengar tanpa tengok mushaf. Ini step yang paling asas untuk orang yang tak pernah hafal surah Al-Mulk. Dan dia jarang-jarang dengar surah Al-Mulk ni. Dia nak buat mana? Dia dengar dulu bacaan suratul Mulk tanpa melihat Quran. Dengar saja. Pasang, dengar saja. Sambil bawa kereta ke, sambil membawang ke. Jangan sambil mengumpat jadi. Sambil mengumpat dia berlawanan pula. Berapa kali Ustaz? 20 kali. 20 kali dah. Tak apalah, bagilah. Kita ada masa banyak lagi kan masa ni? Bagi. 20 kali tu sekejap je. Surah Al-Mulk ni, tuan-tuan, saya ingat ni, sekali baca, sekali putar di satu surah, tak habis ni 8 minit ni. Tak habis ni. 10 minit apa? 10 minit kot. Sebab kita baca lambat. Kita baca lambat. Dia baca laju 2 minit setengah je. Ataupun 2 minit je. Satu page tu. Kalau kita baca untuk menghafal, kita kena baca laju. Okay, maknanya peringkat awal tak apa. Peringkat awal dengar dulu. Dah Ustaz, saya pernah dengar dulu. Tak apa, dengar lagi lah. Kita masuk, biar jadi molek. Jadi orang tu berjaya hafal tu. Umur 60, 70 dia buat kan. Dia ikut kita punya kaedah ni lah. Dah saya dengar, tak apa, ikut lagi sekali lah. Nak suruh mantap lagi. Ini tujuan apa Ustaz? Tujuannya lakaran secara tak sedar. Kita nak lakar surah Al-Mulk ni, kita panggil bawah minda sedar. Jadi kita buat dalam buku ni bukan buat saja-saja ni. Ada cerita dia dah. Kita dah test dah, kita dah
dah pasang dah kepada orang dan orang berjaya hafaz. Jadi trust the process. Jangan lawan ustaz. Walaupun kau ingat ada separuh, ikut je lah. Follow je lah. Kalau kita follow pun tak ada uri, kita akan jadi makin rasikh, makin terpasak suratul Mulk kita. Dengar 20 kali tanpa melihat mushaf. Dah habis dah, tengok pula. Sekarang ni dengar pula 20 kali dengan melihat mushaf. Jadi berapa kali? 40 kali dah dengar suratul Mulk. 20 kali tanpa tengok mushaf. Habis 20 kali, start pula rekod. 20 kali dengar suratul Al-Mulk dengan melihat mushaf. Mushaf tu Quran lah. Sini kita ada buat tanda ni tah. Ada tanda di sini, ya Allah. Lama dah belik. Muka surat 26 ni. Muka surat 26 ni dah ada jadual dah ni. Kali pertama atau tanpa melihat mushaf 20 kali. Nampak tak tu? Bawah tu selesai melihat bacaan Al-Mulk, melihat mushaf 20 kali. Jadi 40 kali. 20 kali tanpa melihat, 20 kali dengan melihat. Bermakna kita ada pengalaman mendengar suratul Mulk berapa kali ya? 40 kali. Hak ni sebiji macam kita masa kita umur 3 tahun tu, kita dah cakap lagi 3 tahun ni. Cakap pun bolok-bolok gitu je. Tapi kita dah dengar perkataan orang panggil nama kita tu berpuluh-puluh kali dah. Sampai kita tahu nama kita tu nama apa? Muhammad. Nama kita nama Esa. Pasal apa? Kita dah dengar banyak kali. Jadi kita letak dia 20 kali itu paling sikit. Kalau kita nak dengar banyak, sila nak dengar 200 kali. Gini Ustaz buat. Ustaz, Alhamdulillah, saya Allah Ta'ala bagi lapang. Sampai 200 kali dengar Allah. Tengoklah, bila tanya hafal lagi, kejap dia hafal. Paling malah 20 kali dengar tanpa tengok mushaf, dan tengok mushaf dengar pula 20 kali. Ini paling malah ni. Jadi 40 kali. Dia angka 40 kali dia ada special dia. Sebab apa 40 ni? Dia ada sebab 40 ni. Jadi dah tak boleh lebih. Lebih kau bagus. Nak buat 100, silakan. Siapa dengar kau banyak, kau mudah dihafal. Maknanya lakaran awal dia tu makin kemah. Ni masuk dalam teknikal dah ni. Teknikal modul. Hak tadi tu awal-awal tu secara umum, tapi sangat penting itu. Selepas dah ni dah, cukup dah 20 kali dengar, 20 kali tengok ni, 40 kali, dia start masuk muka surat 28. Jadi kalau perasan, page 28 ni ada 1/3 yang diterangkan. Baki lagi tu dia dipudarkan. Maknanya apa? Nak suruh apa hak tu saja. Jadi hak bawah ni walaupun kita ingat dah, biar dulu. Nak buat kan? Bila kita start nak hafal, kita nak buat macam mana? Dengar dan lihat 20 kali pula ayat yang kita nak hafal saja. Ayat yang kita nak hafal saja. Makna tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir tu. Ini dengar dan lihat 20 kali. Jadi kalau kita capur hak umum tadi 40 kali, capur ni pula 20 kali, dah 60 kali dah situ. Okey. Lepas kita dengar 20 kali dah tu, kita buat apa? Kita test baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okey. Katakanlah lepas kita dengar 20 kali tu, bila kita baca tu, dia tak lancar lagi. Contoh dia baca, Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tak lancar tu maknanya. Tapi selalunya kalau awak ikut step tadi, insya-Allah untuk lancar tu mudah. Sebab dia telah dengar banyak kali dah. Kalau tak lancar, dia akan ulang. Sampai dia lancar. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia akan ulang-ulang sampai dia lancar baliklah. Setelah dengar dan lihat 20 kali, bila dia baca tabarakalladzi biyadihil mulk sampai wa huwa hasir ni lancar. Apa maksud lancar? Lancar tu dia tak sakak baca. Dia bukan allazi khalaqa tak lancar. Dia nak baca satu nafas tak berhenti. Contoh lagi, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Itu lancar tu. Okay. Bila dah lancar macam tu, dah cakap dah, baru start dia ajar untuk hafaz. Macam mana? Dia baca 40 kali. Dah lancar dah. Baru start hafal dengan cara dia baca 40 kali. Baca mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Berapa kali ya? 40 kali. 40 kali baca. Lepas tu dia pun try satu ayat. Dia tengok dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selalunya orang tu dah bila tutup mata dia akan baca tabarakalladzi. Tadi dia sikit je dia sakut sikit dia tengok. Okey, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasal apa? Pasal mulut dia ni dia dah macam melekat dengan ayat. Dia tak hafal lagi tapi mulut dia tu dah macam dah, kalau dia tergelincir pun dia tergelincir dengan ayat tu. Jadi mudah hafal dah sebab dia ulang dah banyak kali. Jadi ada rugi tak ulang? Tak ada rugi. Keuntungan yang pertama dia dapat pahala banyak. Sebab tu orang hafal Quran ni macam-macam fadilat dia. Pasal dia baca tu banyak. Nak boleh dia hafal tu mungkin 100 kali dah ayat tu dia baca. Jadi orang tu banyak ulang. Tak ada rugi. Lagi banyak lagi bagus. Ada seorang syekh tu dia kata gini. Kalau mu nak hafalan kamu tu, tak apalah. Tak apa. Jangan bagi lagi nanti. Dia pening nanti. Buat ikut ni dulu. Okey. Dah ingat dah Ustazah? Ayat ni. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni tengah pada rumah ni. Ingat dah. Bila ingat dah, jangan gaduh apa lagi. Ulang ayat kita ingat. Tanpa ingat Quran, tanpa tengok mushaf. Sampai kita rasa, oh ingat sangat dah ni. Dak tukar dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan perkara yang penting bila kita hafal kena baca laju. Jangan baca duk pegang tajwid. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Berat lah tu. Jatuh gigi lah tu. Boleh ngapa? Baca laju. Sebab tu kita tengok ada tak budak-budak tahfiz baca lambat? Ada. Semua baca laju. Pasal laju ni dia uh, kita cepat tangkap ingatan baca laju. Tapi bukan bermakna orang baca laju tak boleh baca perlahan. Boleh baca perlahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey je. Tapi untuk hafal kena baca laju. Jangan awak pegang makhraj tabarakalladzi, tak boleh. Maknanya sebelum kita hafal tu pastikan ayat tu lancar dan laju. Laju dalam kapasiti masih menjaga sebutan huruf lah. Jangan tak bunyi huruf pula. Tu terlaju sangat, terlajak pula. Biar ada bunyi huruf. Hak dengung-dengung pesen laju. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Ada dengung lah tu. Tapi dengung pesen laju. Kalau lambat, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lambatlah ngapanya dia dah baca lambat. Kan? Lepas tu napah pula pendek pula. Sepuluh gitu. Habis ni awal situ. Dan apa saya Ustaz lelah. Kena masuk hospital. Kena ambil benda inhaler ke apa. Baca laju. Okey? Dah ingat ada sayap. Baru pindah ayat berikutnya. Jangan ayat pertama tu duduk tukar lagi. Duduk kemas lagi hafalan, kita pun ambil ayat kedua. Kita pergi sambut ayat kedua, ayat pertama dia akan gabung. Dia akan mesh dengan ayat, dia akan simpul dengan ayat kedua. Jangan pergi lagi ayat kedua. Ayat pertama tu ingat, hold dulu. Ingat kita ngulang dulu, kita pergi siang bawang dulu, minum air dulu, ingat dah. Baru masuk ayat kedua. Masa kita ni banyak. Memang. Antara satu, cuba tengok ni. Sebab kita dah plan dah hak yang berwarna ni untuk dihafal seminggu. Seminggu ada berapa hari? 7 hari. Dan bank
Dan sangat lah. Kalau kita ambil ni berapa baris ni? 3, 5 baris. Kalau sebaris sehari pun ingat lagi. Pasal 5 baris tu. Satu page ni ada berapa baris? Ada 15 baris tak? 15 baris. Jadi kita bagi 3 situ. Tapi kalau boleh kita tak naklah ambil satu hari satu satu baris. Rugi. Sebab kita nak kalau boleh dalam masa paling tidak pun 2 hari kita dah hafal lah. Sebab apa? Sebab kita bukan masa kita hafal tu kita ambil ada 2 hari tak. Sebelum kita dah ada pengalaman dah mendengar tu. Mendengar tu dah termasuk proses hafal sebenarnya. Dia dah bagi gambaran awal tentang ayat kita nak hafal. Jadi cumanya antara satu ayat ke satu ayat jangan terus. Ingat satu ayat, break dulu sekejap. Biar betul-betul. Okey, masuk ayat kedua pula. Ingat ayat kedua, berhenti dulu. Gabung antara pertama dan dua. Ulang sampai puas hati. Berapa? 50 kali? Ikutlah. Okey, in case katakanlah ingat sampai habis wa huwa hasir. Kita pun nak buat mana? Sini dia ajar apa sini? Okey, setelah lancar hafaz. Baca 40 kali. Okey. Okey, sebenarnya lepas kita hafaz tabarakalladzi sampai ke wa huwa hasir ni, kita dah ingat satu kita kata satu bahagian. Satu bahagian daripada page ni, kita dah ingat dah, kita ulang 40 kali. Waktu ulang elak-elak je lah. Dia takkan hilang lagi dah. Yang jadi hilang tu pasal apa dia tak mengulang. Dia tak cukup. Dia punya numbers dia dalam mengulang, itu menyebabkan dia lupa. Kita buka soalan. Sila, siapa ada soalan, sila. Ini kelas pertama ni sangat penting. Jadi untuk kelas berikutnya akan di-handle oleh Puan Ju. Puan Ju tu itu dalam bidang hafalan terbaik Malaysia. Dia pernah wakil Malaysia ke Jordan, pernah wakil Malaysia ke Libya dalam tahfiz 30 juzuk. Terbaik Malaysia. Dia pernah johan peringkat kebangsaan 30 juzuk Quran. Jadi bukan cadang-cadang orang lah. Okey, minggu lepas pun dia pergi masuk test 800 penyertaan. Mana-mana pelajar-pelajar luar negara daripada tanah Arab, daripada mana-mana tempat lah yang mengaji Universiti Malaysia ni berkumpul di UIA Gombok dalam 800 orang. Test Quran. Dia buat test itu Quran. Belum ada jawapan lagi lah. Tapi untuk soalan yang diajukan kepada Puan Jo tu dapat jawab dengan tanpa ada sangkut. Test untuk 30 juzuk. Bukan test surah Al-Mulk. Test 30 juzuk. Jadi insya-Allah. Jadi untuk kelas-kelas berikutnya akan dipantau oleh Puan Jo dan saya akan melihat daripada belakang lah. Bila masuk bulan baru saya akan ambil first class. Okey, sila soalan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya yang kita dengar 20 kali tanpa lihat mushaf, dengar 20 kali lihat mushaf tu, kita dengar saja ke kita boleh ikut tak Ustaz? Ke memang dengar saja je? Hak mana yang pertama? Yang pertama. Yang pertama dengar saja je. Dengar saja jangan je. ikut. Jangan ikut benda. Jangan ikut benda, dengar aja. Okey. Sebab kaedah tu dia kaedah Jibril. Bila Jibril baca, Nabi tak dibenarkan baca. Tak dibenarkan ikut. Kita ambil keberkakan situ. Sebab Nabi pernah ikut tapi dilarang oleh Allah Ta'ala. La tuharrik bih. Jangan kamu gerakkan lidah. Jangan ikut. Dengar dulu. Soalan bagus. Sama juga yang dengar sambil lihat mushaf pun sama juga Ustaz. Sama juga. Tengok je. Sebab kita nak suruh ada maklumat dari sudut pendengaran. Sebab kita gini sebenarnya kita hafaz ni dalam buku modelnya kita dah gabung jalin tiga kita panggil tiga kemahiran. Satu kemahiran dengar. Kita akan hak biasa kita dengar, hak tu cepat kita tangkap. Kalau kita pergi hafaz sesuatu yang tak pernah kita dengar, payahlah. Satu. Yang kedua, kita akan mudah hafaz apabila kita dah biasa tengok. Sebab tu dengar dan suruh tengok aja, tengok. Ayat duduk atas ni. Saya dah khabar pun tapi tuan-tuan akan tahu nanti. Kita sendiri akan rasa ayat ni duduk nombor 2 pas duduk tengok 20 kali mushaf tu. Lepas tu kita kemahiran kita duduk baca seumur sampai 40 kali tu.
Gabung 3 ni power benar lah. Tinggal lagi jangan degil. Degil tak mau ikut. Nak buat sendiri Ustaz, saya nak buat 2 kali je. Ikut pergi lah. Tidak ingat lah. Tidak ingat. Jadi yang kita buat numbers dia, apa yang kita sebut tu, kita dah ambil kira semua dah. Kita nak terap kemahiran yang berbeza dalam bahagian-bahagian yang berbeza. Bila sampai masa dia gabung jalinkan, insya-Allah dia akan macam power M lah kepada ingatan kita lah. Okey, satu lagi Ustaz, macam mushaf tu, kita boleh tengok mushaf hak biasa kita guna ke kena tengok hak Quran hak ni, hak Ustaz bagi bekal ni? Boleh tengok mushaf hak kita guna, tapi mesti ikut follow kaedah kita. Kaedah apa maksudnya? Hak dengar tadi, siapa ayat mana, kayak gini nak tasmi' siapa ayat mana. Sebab takut ada kadang-kadang ada sikit perubahan lah. Boleh nak guna mushaf kita tak apa. Tapi dengar tu kena cukup. Ayat yang kita baca kena cukup. Kena tepat yang sama lah. Terima kasih Ustaz. Faham tu, kadang-kadang kita dah biasa mushaf kita, tulisan dia pun kita dah biasa dah. Tiba-tiba kita ambil tulisan macam lain sikit, kita pun dah dah bulu mata dah. Itu mengganggu juga, betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nanti Ustaz ada kelas lagi bacaan dengan tajwid apa semua tu tak ada dah? Ke dengan yang dalam buku tu je? Nanti kita akan ada satu part lagi. Sebelum hafal tu, kena hantar bacaan dulu. Okey. Dia macam ni, bila kita nak hafal ni, kita sebolehnya kita nak bacaan tu perfect lah. Perfect. Tapi kalau tak boleh, kita akan belajar sambil kita hafal. Maksudnya apa? Kita hafal dulu, dan bersama kita buat pengemas kinian ataupun penambahbaikan bacaan. Sebab kalau kita nak cari orang yang boleh baca dengan elok 100% baru nak start hafal, tak ada orang mampu hafal. Nak kena kemah dulu ukuran tajwid dengan payah gitu. Jalan Sekarang sambil. boleh hafal terus lah. Ikut kaedah tu. Okey. Sekarang ni fokus dulu kepada dengar tadi 20, 40 tadi. Kemudian nanti dalam grup nanti kita akan buat makluman. Siapa yang dah selesai dah tugasan 20 kali mendengar, 20 kali melihat. Kemudian dia dah masuk step nak hafal dah. Dia kena hantar dulu bacaan dia dulu. Rekod. Jadi grup tu nanti, tapi kalau untuk atur rekod tu biasanya secara personal lah. Nanti Puan juga akan maklumkan. Jadi kita berhubung. Rekod tu macam 1/3 atas je lah. Betul, 1/3 atas saja. Okey. Tapi kalau orang tu memang dah biasa dah soal ni. Dia sebenarnya kalau kita rekod, kita dengar, kita tahu dah salah betul tu. Kan? Kalau baca tu tak apa, mana dia boleh teruskan. Dia dah biasa dah tahu dah. Tapi saya ingat tunggu makluman daripada kita lah, daripada grup nanti. Okey. Ustaz. Okey, sila soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Macam mana kita buku tu kita nak order ke? Buku belum ada ke? Tak ada. Kena ada dengan Puan Ju. Dah tak banyak dah, mungkin 20 biji je. 30 biji je. Okay. Saya ingat semua yang join ni dah ada buku, sebab yang join ni dia daripada kumpulan daripada grup yang kita create. Kita buat itu, kita ada buat penerangan tentang penggunaan buku tu. Kan? Kita apa, tapi kalau tak ada boleh dapatkan buku lah. Okey, insya-Allah. Ya. I nak tanya lagi satu. Ya. Yang pertama tadi kita dengar dulu 20 kali. Yang kita lihat tu, kita lihat saja, tak payah nak baca. Dengar, melihat dan dengar. Melihat dan dengar. Okey. Sebab tu nak kena QR code tu. QR code tu dia bila kita scan dia keluar saya punya video bacaan. I see. Ada video bacaan. I see. Okay. Saya jawab saja. Ada telefon je. Hello. Mana pula dia ni? Okey, silakan. Mat. Kau di mana? Kau apa yang baca tu? Tak, yang kalau dalam buku tu saya yang baca kan. Kalau dalam buku tu saya baca. Sekali dengan video. Kita tak nak dengar suara saja, kita nak sekali dengan video. Okey. Tak tengok lagi. Ya.
Alah jawab apa? Ada kelas ni? Ustaz, Okey, terus. boleh je kita buat laju kan Ustaz? Sebab nak Untuk ikutkan kita baca laju sikit. aha. Saya buat laju je. Maksudnya boleh buat laju. Bacaan Ustaz tu kan macam slow-slow, Betul, perlahan. Lepas tu saya buat laju sebab kita nak betul. baca laju sikit. Betul, untuk hafaz baca laju. Saya baca slow tu untuk tengok ayat. Untuk apa? Untuk tahu cara sebut. Bila kita nak baca nanti, untuk tujuan hafal, baca laju. Saya tak boleh baca laju untuk rakaman tu sebab nanti orang tak ada sempat nak apa tangkap sebutan huruf. Boleh buat laju Ustaz. Ya, saya nak orang buat baca laju. Contohnya tak adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sekadar tu cukup. Jangan laju lagi. Tabarakallah. Jadi Pakistan ni. Aduh. Okey, maknanya sekadar kita tak terbabas. Okey dah. Huruf tu jelas timbul sesuatu, okey. Jangan campur antara huruf pasal terlampau laju sangat dia akan menjadi dia bagi mazaj ataupun apa jadi bracket huruf tu. Tak nak macam tu. Okey, silakan soalan terakhir. Tapi saya percaya ramai dah hafal dah ni, cuma ni nak panah nak perangat je. Pasal dia ngapal di rumah lupa-lupa lah Ustaz. Ni kena kena ikut sistem lah. Ada orang kejar belakang ni. Jadi insya-Allah lah. Saya gembira pasal kita ambil 40 orang bawah ni, 38, maknanya kita berjaya. Maknanya kita punya modul ni kalau orang follow betul-betul, walaupun kalau katalah sekarang dah katalah berjaya hafaz suratul Mulk. Lepas ni hafaz diri je, tapi follow kita punya kaedah. Tu je. Okey, ada soalan? Tu nampak kenyang Melaka dah tu. InsyaAllah lah. Depan tu maknanya sungguh nak hafal tu. InsyaAllah. Kita doa. Satu lagi doa yang kita selitkan dalam buku tu. Tu doa khas untuk hafaz. Baca doa Quran Arab. Kalau tak boleh Quran Arab, Quran Melayu. Tapi kalau baca Quran Arab, kena baca Quran Melayu juga. Supaya kita faham. Kita nak minta apa. Itu kita minta Allah Ta'ala pemudahkan kita. Jauhkan kita daripada maksiat. Apa yang kita bincang tu duduk dalam kefahaman doa. InsyaAllah. Okey, sekali saja untuk pertemuan pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi dia akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.